Jadi sejarah ringkas Nabi SAW mengajarkan haji bermula bila? Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi rasa rindu dengan kota Mekah. Dah 6 tahun meninggalkan kota Mekah. Tentu ada rasa rindu Nabi. Maka rindu Nabi sampai akan terbawa-bawa pada mimpi. Berdasarkan mimpi Nabi, maka Nabi pun cerita kepada para sahabat. Punya sahabat orang-orang muhajirin. Siapa orang muhajirin? Yang sama-sama dengan Nabi berhijrah pun merasa rindu dengan kota Mekah. Maka pada tahun itu juga, tahun yang sama, Nabi bersama sahabat bersepakat untuk balik kampung halaman Mekah untuk mengajarkan umrah. Maka sampai di satu tempat namanya Hudaibiyah, maka Nabi hantar risikan baginda untuk dapatkan maklumat daripada kerajaan rejim Abu Sufyan. Apa respon mereka bila mendapat tahu takkanlah tentera-tentera pengawal sempadan rejim Abu Sufyan tidak memantau musuh-musuh mereka. Musuh rejim Abu Sufyan siapa dia? Rasulullah SAW dan para sahabat. Takkan tentera-tentera pengawal sempadan Mekah tidak dapat melihat pergerakan musuh-musuh mereka. So, sebab itu Nabi SAW hantar risikan. Dapatkan maklumat, respon dari kerajaan rejim Abu Sufyan. Rejim Abu Sufyan tak benarkan sama sekali Nabi masuk ke kota Mekah. Whatever. So, Nabi hantar pula wakil baginda untuk berunding slow talk dengan kerajaan Abu Sufyan. Abu Sufyan tetap dengan keras kepala tidak keluarkan visa untuk Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah mengajarkan umrah. Nabi hantar, last kali Nabi hantar seorang tokoh sahabat. Itulah dia Osman bin Affan, menantu Nabi. Zunnurain, berkahwin dengan dua puteri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Wafat Ruqayyah, berkahwin pula dengan Ummi Kalsum. Orang Melayu kata bersalin tikar, betul. Itulah dia Sayyidina Osman bin Affan. Wafatnya Ummi Kalsum, Nabi bersedih, Sayyidina Osman bersedih. Wahai Osman, kalaulah aku ada anak perempuan lagi, aku akan nikahkan lagi dengan engkau. Betapa sayangnya Nabi dengan Sayyidina Osman. Inilah menantu Nabi, orang harapan Nabi, dihantar ke kerajaan Mekah, berunding, dapat khabar angin, viral, bertiup kencang, mengatakan Sayyidina Osman telah ditangkap dan dibunuh oleh rejim Abu Sufyan. Para sahabat marah. Akhirnya mereka bersumpah dengan nama Allah di depan Nabi, pegang tangan Nabi. Sumpah ini disebut sumpah bai'atul ridwan, sumpah yang diridai Allah. Allah sebut yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan faham salah pula, Allah bertangan pula. Maksudnya Allah redha dengan sumpah sahabat. Akhirnya rejim Abu Sufyan membebaskan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tidak dibunuh. Ya, cuba ditahan, dikuarantin sementara mereka buat satu draft perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Boleh faham? Dalam perjanjian itu tidak benarkan Nabi masuk ke Mekah mengajarkan umrah tahun itu. Tapi dibenarkan tahun depan, hanya 3 hari saja. Tahun ke-7 Hijrah. Maka pada tahun ke-7 Hijrah, ringkaskan cerita, Nabi bersama 2,000 sahabat datang ke Mekah semula. Mengajarkan umrah. Umrah itu disebut sebagai umrah qada. Okey? Pada tahun ke-8 Hijrah, orang musyrikin yang buat draft perjanjian, kerajaan rejim Abu Sufyan yang sendiri buat draft perjanjian, mereka sendiri mencabuli perjanjian itu. Maka Nabi beri kata dua, sama ada minta maaf dengan satu kabilah Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah, kan berperang. Minta maaf dengan Bani Khuza'ah. Tapi mereka enggan minta maaf. Dalam perjanjian itu disebut, mana-mana kabilah yang ada ikat perjanjian dengan mana-mana negara, kalau mereka berperang, jangan masuk campur, biar mereka selesai kan. Jangan masuk campur. Kerajaan Mekah jangan bantu mereka, kerajaan Madinah jangan bantu mereka, biar mereka selesai kan. Tapi kerajaan Mekah bantu Bani Bakar, mengalahkan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah mengadu kepada Nabi. Jadi Nabi beri kata dua kepada kerajaan Abu Sufyan. Bayar pampasan, ganti rugi di atas apa yang dialami oleh Bani Khuza'ah. Ramai yang terkorban jiwa, harta yang musnah. Bayar pampasan sebab kalian telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah. Tetapi Abu Sufyan keras kepada, kami bersedia berperang. Nabi sahut cabaran Abu Sufyan dengan kekuatan tentera selama 10,000 anggota.
Maka berlakulah pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah dan Abu Sufyan sendiri pasrah. Kerajaannya tumbang. Boleh faham? Dia punya pasal. Dia degil. Dia degil. Nabi kata bayar pampasan. Tapi dia tak nak bayar pampasan. Dia nak berperang dengan Nabi. Padah. Kerajaan awak tumbang. Dengan kekuatan tentera 10,000 anggota. Berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah. Kota Mekah berjaya dibuka, dikuasai oleh orang Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Musim haji ketika itu. Orang musyrikin yang tinggal di kota Mekah masih stay di kota Mekah. Nabi beri kemaafan kepada mereka. Beri kata dua kepada mereka. Kalian masuk Islam ataupun kalian nak tinggal di kota Mekah mengamalkan ajaran kalian sembah berhala, tak apa. Tak apa. Ketika pembukaan kota Mekah, Nabi tak paksa mereka masuk Islam. Mereka masih lagi boleh tinggal di kota Mekah. Pada tahun ke-9 Hijrah, musim haji, Nabi tak pergi haji. Nabi dah balik Madinah. Nabi tak pergi haji. Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar, ketua rombongan haji. Bawa para sahabat pergi ke Mekah mengajarkan haji. Orang musyrikin di kota Mekah yang tinggal di kota Mekah pun tunaikan haji juga. Tunaikan haji juga. Tapi ikut cara jahiliah mereka. Boleh faham tak di situ? Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengajarkan haji. Tahun ke-9 Hijrah itu turun ayat Al-Quran. Sebagai preparation untuk Nabi mengajarkan haji tahun ke-10 Hijrah. Allah bagi notis 4 bulan. Allah Ta'ala bagi notis berapa bulan? 4 bulan. Kepada orang-orang musyrikin yang masih tinggal di kota Mekah untuk sila keluar daripada kota Mekah. Ini satu preparation sebelum Nabi datang ke Mekah mengajarkan haji. Haji Nabi, haji wada. Notis 4 bulan. Disebut dalam surah At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ard. Tuan-tuan kalau nak suruh orang tu sewa rumah, tuan-tuan, tak bayar. Tuan-tuan nak bagi dia notis berapa lama? Sebulan, 2 bulan. Allah Ta'ala bagi notis pada orang musyrikin yang masih tinggal di kota Mekah, sila keluar. Kerana kota Mekah adalah tanah haram. Jadi bermula pada bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, masuk tahun ke-10 Hijrah. Lepas bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, sampai bulan Rabiul Awal saja, mereka kena keluar. Kalau tak keluar ke kota Mekah, tanah haram, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Boleh faham? Jadi tak nak mereka kena keluar. Kalau nak stay di kota Mekah, tak ada cara lain. Masuk Islam. Hanya orang Islam saja boleh tinggal di kota Mekah. Jadi notis 4 bulan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang musyrikin tinggal di kota Mekah. Sebab Nabi nak datang mengajarkan haji. Tak mau ada percampuran. Ketika Nabi mengajarkan haji, ada orang musyrikin bersama juga mengajarkan haji. Tak mau. Fasihu fil arba'ata ashhur. Hendaklah kamu, wahai kaum musyrikin, bergerak di muka bumi, di Mekah itu, dengan bebasnya selama 4 bulan. So Allah bagi notis 4 bulan. Turunnya ayat ini, Sayyidina Ali bacakan ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar yang mengikuti rombongan haji sedang berwukuf di Arafah. Di depannya adalah orang-orang musyrikin juga yang ketika itu mengajarkan haji. Selama 4 bulan, dan ketahuilah bahawa kamu tidak terlepas dari azab Allah kalau kekal dengan agama akidah musyrik ini. Dan ingatlah, sungguhnya Allah akan hina orang-orang kafir dengan bala bencana dunia dan azab seksa di akhirat. Dan adalah ayat-ayat berikutnya. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka keluar. Kalau tak keluar juga dari kota Mekah, after 4 months, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Boleh faham tak? Tu pintu keluar kamu. Dia orang musyrikin start daripada bulan Rabiul Awal, bulan tahun ke-10 Hijrah, mereka tak ada lagi dah tinggal di kota Mekah. Preparation pada tahun ke-10 Hijrah, maka Nabi pun datang ke Mekah mengajarkan haji. Dan haji itu disebut sebagai haji wada, haji perpisahan. Tahun ke-11 Hijrah, Nabi Rasulullah, Nabi kita wafat. Jadi Nabi dah tunjukkan kepada umatnya macam mana mengajarkan ibadat haji.